beranak, kita main banda dulu. Banda dulu baru baby. Ni si cantik. Bapak borek, anak rintik. Oh, bunyi kena beli ni yang baju. Oh, tak ada apa buncit dah. Pandai bersorok. Kasih kita. Apa punya? Ha? Apa punya? Apa? Ini tak ada. Sebab pilih hilang dia kalau kau duduk atas kursi. Dah minum dia dah. Minum dia. Sedap. Sedap Dia macam makan aiskrim makku ni kan. Untuk makan fresh. Aku tak terima aku rasa. Aku macam pendek aku. Hai. Okay, untuk bulan Disember ni kan, sebelum kakak aku beranak, so kita sajalah nak buat vlog ni untuk kedatangan anak menakan kita tak lama lagi. So hari ni kami dekat, sekarang ni aku dekat Penang. Teman adik aku pergi interview. So alang-alang kita dah dekat Penang ni, kita nak pergi makan cookies scrum dekat Penang. Lepas tu kalau ada rezeki kita nak pergi tengok zoos lah. Saja je kita nak buat random vlog saja. Aku tak cakap apa weh, aku tak pandai nak cakap ni. Saja galak kan. Ada ramai. Ayah ada introvert ni. Kita malu nak sembang kat luar. Dalam kereta pun malu sembang kat luar kan. Buat lambat ni kau ni nak motor. Okay, sekarang ni kita tengah tunggu dia semayang dulu. Pula abang kau tu? Tak payah kot. Nak tunjuk. Alah, abang dah sampai. Dekat dia cruise ke tu? Patong putih amat. Kenapa ada Happy Mart tu? Kecil je kan kadang-kadang. Itulah aku pun ingat kesa-kesa je. Ya. Malu apa? Boleh buat OTD. Zeus. Nak kita capybara. Chocolate fry tu dia. Kita masuk, kita duduk. Tak mau tak nak kan. Tak efek patut ambil last test lah. Kalau tak ada pistachio ni. Tak mau pistachio. Oh, antara dua ni. Soda. Anak ni lah. Ni. Coklat. Coklat. The official. Usut siang sini. Yeay. Yalah. Capybara. Aku stiker. Diluduskan oleh lembaga iklan ubah. Tak minta apa. Rambutnya kau nak 100% kan? Tahu ada. Tak manis. Bola ayak mah. Ada. Pian apa? Baby Pian. Kenal? Nama. Baby Pian tu nama siapa?
Aku tak Safia sekarang ni. Aku Kita try pakai mic. podcast. Hello. Jangan tunjuk je. Dapat buat hello. Hello. Ada surat tu. Kita dekat Padang Kota Lama. Mencari surat. Cantik buat lah. Kita ambil sotong. Taklah. Dia bukan kedai lah. Dia Nak masuk dia food court. Ustaz. Siapa ajak ayat tu? Oh. Elok. Nampak kan nak? Oh, dia turun lah. Dia turun. Kau rasa macam restoran macam tu lah? Boleh jadi. Mahal dah. Naik lift. Bukan nak naik lift tu. Dia naik apa mana? Dia turun dia buka lah. Kau rasa dia macam ni bah. Bukan dia turun bah. Dia macam ni bah. 360. Kita tak tahu je kata datang. Itu kalau bibir. Paksa dia bibir. Tengok sini bibir. Dia jangan tunjuk kat orang. Apa dia tunjuk kat orang. Dia datang. Kita nak pergi mana? Jalan-jalan Kita nak berjalan mana? tepi pantai apa nama ni? Apa kat Peringgi. Padang Kota Lama. Cakap radio. Cakap radio. Cakap macam orang radio. Oh, situ pun tak ada rakyat. Dia ceritakan sejarah Pulau Pinang. Patutlah Perancis lain nampak. Orang Melayu nak pergi serang Siam kat Kuala Kedah. Lalu kat depan ni nampak dekat lah tu. Naik perahu ramai-ramai. Kan lumah-lumah. Sekarang kami dekat Sabon tidak mana kawan aku. Mana jadi kau belakang. Dia. Aku baru lah stand. Apa perasaan? Sayang anakku sayang. Apa ni? Tak kenal. Kita tunggu dia tukar lem pula lagi. Dan kata kita kat mana tu? Jalan Padang Kota Lama. Dari depan ni? Ya. Bodoh. Dari mana depan ni? Kita nak pergi pesta. Penang. Dia record dah. Handle stay je. Macam ni bila nak jalan ni ada orang. Stay je. Tak, kalau dia tak nampak full. Seluk belakang sikit kot. Bagi lepas. Lagi sekali nampak kereta. Nampak putih-putih. Belakang lagi, nampak je hang. Lagi. Okey. Apa salah? Bodoh hati. Kita Pulau Pinang. Nak arah dapat kerja. Woi. Yes.
Macam takut menarik. Takut menarik. Dapat free nangkau. Sedap tak? Yelah. Sekejap agak. Sebab tak sejuk. Kalau sejuk sekejap. Ya. Abang turun kan minum. Dia. Mak buyung. Sebelum anak esok. Terima kasih. Itu boleh ambil ke? Walaupun kita pergi Maida. RM15 sebenarnya kupang je mak ni. Ni best. Barang-barang orang nak pantang. Ha? Nak tanda. Oh, nak ni ya buat galak kan ni. Okey, ni buka hospital. Di mana ni awak? Hospital nak timah cucu. InsyaAllah boleh buat ni. InsyaAllah. Semoga kakak ni memudahkan. Cakap apa? Tok Wan sayang cucu. Tok Wan? Tak Wan, mama lah cakap apa cucu. Tok Mo sayang cucu. Oh sihat. Comel. Segala-galanya baik. Tok Kayla, welcome to the world. Ha? Nak makan kucing. Nak ayak? Ayak. Mana kawan? Betul. Tak boleh masuk ke tu. Okey lah. Dapatlah jumpa. Dia buat. Kela. Ke dia taruh tanah wui dia? Ya. Oh, dia taruh tanah wui dia. Sebab kan dalam muka dia bentuk lah. Bapak tengah tanah wui, dia duduk kejam. Oh, dia pergi ambil kursi roda dulu. Dia boleh masuk ke orang? Dua orang je nak atas air. Wah, dia pun keluar ah. Beli hadiah punya pasal 12 minit. Nak pegang? Apa buat video? Kakak, komplek kakak dapat baby girl yang comel. Kayla. Salah enggak? Hui. Muka pucat. Tak mandi. Tak mau mandi dah, nak balik.